Hi guys, welcome back to my video. Today I ada nak buat sikit. I tengah siap-siap. I nak pergi SMB ambil duit. Lepas tu teman I pergi beli barang yang I nak beli untuk I get ready untuk kerja 15 bulan 1 ni as a part time. I tak ada kasut I kena hitam. Waktu kerja tu I kena pakai kasut hitam. So I tak ada kasut hitam dah, hilang mana dah. So I nak beli baru tempat yang sama I beli dulu. I nak beli seluar dengan seluar kali hitam dengan kasut kali hitam. So jom teman I. Okay, I tengah siap-siap jap. Okay, sekarang tengah drive nak pergi Lane dulu. Ya, so korang tengoklah pemandangan. Setiap hari I akan lalu jalan ni lah, sebab jalan ni mudah dan cepat. Ya, sekarang ni masih panas, so nampaklah rumput-rumput dah kering, lepas tu jadi colour orange. Cantik pemandangan ni dalam kamera I ni, cantik. Okay, ni outfit I hari ni. Pakai baju yang suami I beli masa birthday I. Simple je, dengan beg colour biru. Tengah tunggu. Okay, dah sampai Siumat. I order green tea. So, I duduk lepas jap. Tunggu I siap. Lepas siap, baru I akan on the way. Tak, actually waktu ni I dah beli barang I tu lah. Kasut dengan seluar hitam. Okay, I dah siap. Green tea. Dia lupa bagi I straw. So, I minta. Dia perasan I. Betul minta lah straw. Okay. Actually, I nak ambil gambar dulu. I decide macam pening sikit. So, I letak green tea I. Lepas tu ambil shot sini sikit. Cantik kan green tea ni. Okay, dah masuk kereta. Minum sikit dah. Panas sangat hari ni. Tu kasut I dalam box tu. Lepas tu sebelah tu seluar I. Okay, I ulang sekali lagi. Okay, dalam kotak ni kasut I, dalam plastik tu seluar I. Dua-dua kali hitam. I punya semangat beli tau. Minta lah Allah mudahkan urusan I bila I kerja as a part time ni. Okay guys, hi. I baru balik rumah sekarang ni. Saya minum green tea dari Siumat. Hari ni agak memenatkan. Sangat memenatkan. Okay. So, waktu I balik tadi, I ada receive satu barang dari TikTok Shop yang aku beli, iaitu casing. Itu ni, casing phone aku. Actually dah lama dah. Ni dah lama gila ni, bukti dah tu betul koyak. Cabut tadi pun jatuh, setback screen ni tak pecah. Yang ni je ada terpatah dah, terkelak habis dah. So mari teman aku buat unboxing phone. So jom kita buka sama-sama, okay? Aku ingat kan aku beli dekat Malaysia, punya shipping dari luar negara weh. Maka seminggu, weh cantiknya. Sama tak? Sama kan? Shipping dari, weh cantik weh. So phone ni aku transfer ke sini, okay? Transfer ke sini. Aku buka. Ibu sayang nak buang, tapi dah koyak dah labak dah ni. So kita transfer ke phone baru. Bismillahirrahmanirrahim. Weh cantik. Cantiknya.
Belakang dia pun gerik elok weh. Gerik elok. Tapi sayang lah phone aku tu. Nampak tak? Nampak tak? Tu berair sikit. Dia lah tak bubuh apa? Screen protector. Lepas tu sekejap aku tunjuk gambar kat korang. Aku ambil gambar. Sekejap. Belak sekejap. So ni pegang. Okay, ni keadaan phone aku. Nampak tak? Kau nampak tak? Kan? So cantik. So kalau korang nak beli, aku akan letak link ni dekat bawah. So korang boleh check out dan beli. Actually aku nak beli warna maroon, tapi macam tak sesuai. So aku beli colour green tea ni. Sama dengan green tea. Aku nak lain benda lain lah. Tak naklah sama. Orang dah beli colour maroon, aku pun nak beli colour maroon. Tak nak. So aku try warna ni. Cantik. Case aku punya ni pun, case ni pun colour pink. So sesuai lah. Cantik. Cantik sangat. Nampak tak? Kau nampak tak? Kan? So cantik. Selain casing phone yang I dapat hari ni, I pun ada beli 2 barang yang I akan guna pada Khamis ni, 15 hari bulan 1 2026 ni. Iaitu I akan masuk kerja dah. Kerja as a part time dekat satu company ni. Ada lama menganggur. So hari Khamis ni adalah permulaan I sebagai part time. Doakan I. So I catat, I beli berapa bilik. Beli tu barang satu, dua. Seluar ni best weh. Best gila. Aku suka seluar ni getah dan memori. Oh basah-basah. So ni cantik. Aku suka sebab selesa sama. Aku ambil size 2XL sebab pun untuk besar sangat. Kena besar lah kan. Macam nak diet bila tak nak dietnya. Yalah. So ambil 2XL. Ada 4 million. Jenama ni weh. Jenama ni. Kalau korang nak beli kena. Kalau korang nak beli ni jenama dia. InsyaAllah. Alhamdulillah tak. I pergi bilihan ni, I jumpa 2 barang terus. Lalu I akan tak jumpa barang yang I nak cari tu lah. Sebab susah. I akan jadi pinky sikit. So alhamdulillah jumpa cepat. Dia 59. So aku counter dengan angka tu sebab aku selalu beli kasut kat situ tau. Kasut tu pula okey. Aku beli kasut kat situ. Dulu aku beli kasut macam ni lah, tapi dia lain lah. Kapak dia nipis, lepas tu dia macam longgar. So yang ni aku beli yang ni, harga dia 59. Aku minta kurang dengan angka tu RM10. Jadi RM49. Besarnya tapak kat kuku tu ni. Besar tangan aku. Besar. Yelah nak cari bekas okey lagi kan. Selesa lah. Itu je. Simpan balik. Stokin ada.
tak semua jawab. Tak ada lah. Cari tempat lain. Itu pun ramai. Aku minta korang dalam sekali je. Tak minta